Ada yang tanya saya, simpanan emas ni untuk siapa sebenarnya? Tuan-puan ramai ingat simpan emas ni macam pelaburan. Selama saya menyimpan emas hampir 5 tahun, saya masih anggap emas ni adalah simpanan untuk jangka masa panjang. Menurut mentor saya, ada 3 golongan yang perlu simpan emas. Tonton video ni sampai habis untuk kenal pasti tuan-puan dalam kategori yang mana. Golongan yang pertama adalah orang yang tak boleh menabung. Kerja bertahun-tahun tapi tak ada tabungan. Walaupun gaji makin lama semakin naik, tapi simpanan kecemasan 3 bulan gaji pun masih tak ada. Bila menabung duit tabungan selalu sangat bocor dan dah guna macam-macam teknik menabung, tapi bila nampak duit makin banyak, akhirnya tak bocor juga. Untuk golongan ni tuan-puan, penyelesaian terbaik adalah menabung melalui akaun emas gap. Menabung secara automatik, nanti sedar-sedar tabungan emas dia semakin banyak. Golongan yang kedua adalah mereka yang dapat menabung dengan baik, tapi hanya dalam ASB dan juga tabung haji. Tuan-puan tak sedar yang tabungan tuan-puan sebenarnya sedang dicuri oleh inflasi dan kejatuhan ringgit. Walaupun nombor semakin bertambah, tapi hakikatnya nilai makin berkurangan. Dividen yang dapat tak seberapa berbanding kadar inflasi dan juga kejatuhan ringgit. Tuan-puan, golongan ni selalunya akan tertipu dengan nombor. Jadi solusinya, tukarkan duit simpanan jangka panjang untuk simpanan 2 tahun dan ke atas kepada bentuk emas. Tinggalkan duit simpanan kecemasan 3 bulan gaji dan yang nak digunakan dalam waktu terdekat sahaja dalam ASB dan juga tabung haji. Tuan-puan, bak kata pakar kewangan Tuan Azizi Ali, dulu pilih ubi, sekarang pilih beras, dulu pilih ASB, sekarang pilih emas. Golongan yang ketiga adalah tuan-puan yang kaya raya tapi tak ada tabungan emas. Orang kaya tapi tak simpan emas ibarat kapal Titanic yang tak ada lifeboat. Kalaupun ada lifeboat tapi lifeboatnya tak cukup. Kapal sebesar mana pun tetap kena ada lifeboat. Tanpa emas, kekayaan tuan-puan berisiko tenggelam bila-bila masa. Risiko bankrupt tu mungkin susah, tapi kalau nama terpalit dengan isu amla, akta gubahan wang haram, habis harta tuan-puan boleh dibekukan walaupun tuan-puan tak bersalah. Ingat tuan-puan, langit tak selalu cerah ketika semua masih baik. Bersiap sedialah dengan payung sebelum hujan.